Tuan, ada tak yang nunggu kereta beza lambat kan? Lambat kereta beza kan? Biasalah kan kalau kita nunggu kereta beza kadang-kadang lambat betul lah. Beza sekarang ni diberitahu 3 ke 4 bulan. Setakat ni lah yang diberitahu. Belakang ni saya punya stok ya dah macam rumah berantu lah belakang ni kan. Okey, ni beberapa kereta. Okey, kalau anda kata tuan tunggu lambat untuk kereta beza, go for Saga. Saga sebenarnya banyak stok. Ada yang baru kata, oh Saga dah tak ada stok production. Bukan, kita Saga masih lagi ada stok. Yang kata Saga baru tu lambat lagi bang. Lambat lagi. Baru dalam line production. Baru dalam production test. Line production. Belum lagi production. Jadi kalau yang tanya itulah. Kalau anda kata beza lambat, ambil Saga. Kalau urgent nak pakai kereta, tak ada masalah. Kita okey je mana-mana. Bukanlah orang kata Saga yang tak bagus. Kalau anda kata tuan tanya Proton punya salesman, dia akan cakap Saga lah bagus. Betul tak? Kalau anda kata Beza punya salesman, dia akan cakap Beza bagus. Simple, senang je. Kalau tuan kereta urgent nak pakai, ambil Saga. Kalau anda kata tuan pentingkan very, orang kata good fuel consumption, ambil Beza. Kan? Tapi Beza sebabkan dia punya demand terlalu tinggi, confirm lah mana ada apa ni rebate apa semua Beza tak ada, tapi 400 daripada saya confirm. Saya tak bagilah free gift sampah-sampah ni, tak bagi bang. Kalau anda kata pula Saga 1,000 rebate bersama dengan 1,000 rebate bersama dengan 800 lagi komisen untuk tuan dan graduate 21 ke 30 dapat 3 bulan lagi free installment. Jadi pada mereka yang nakkan kereta Saga tadi, beritahu kita boleh ulang balik. Saya ulang balik. Kereta Saga dia ada 1,000 rebate, saya tambah 800 lagi komisen. All in 1,800. Lepas tu 3 bulan lagi free installment untuk 21 ke 30 yang ada diploma ataupun degree. Okey, itu sikit explanation saya. Kalau lambat sangat beza, sakit kepala, ambil Saga. Tak ada masalah. Kalau kau anda tanya salesman, dia kata Pro 2, dia kata beza lah. Bagus, betul tak? Tapi saya simple. Kalau nak jalan jauh, cantik, sedap, selesa badan, ambil Saga. Tapi kalau nak fuel consumption, cantik apa semua, ambil beza. Kan? Saga pun jimat minyak apa. Tak ada mana ada orang komplain Saga minyak kuat. Tak ada, betul tak? Okay, itu saja saya. InsyaAllah. Offer terbaik saya Ahmad Auto sini. Follow, like, share, komen. Tunggu live saya. Saya akan bagi offer terbaik untuk tuan-tuan. Rebate, diskaun, komisen semua boleh bincang saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kereta Proton, Pro 2, Toyota, Honda. Baik.